Baik, ayat 72. Qul asa an yakuna radifa lakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Setelah mereka seringkali mempelekehkan bila hari dijanjikan itu nak muncul, maka Allah memerintahkan baginda Nabi SAW, katakanlah wahai Muhammad, jawab, boleh jadi sebahagian daripada janji yang kamu minta dicepat-cepatkan itu sebenarnya telah hampir sampai kepada kamu. Jadi Allah bagi tak kepada maknanya mereka diberitahu bahawa yang korang minta tu tak lama dah dekat dah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau kita rujuk dalam ayat lain, surah lain, adakah janji Allah itu dia akan berlaku? Sudah pasti berlakulah. Kita rujuk dalam surah Al-Hajj ayat 47 ke surat 338. Wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka selalu meminta kepada engkau Muhammad azab itu disegerakan. Wa la yukhlifullahu wa'dah. Padahal Allah sekali-kali tak akan menyalahi janjinya. Maknanya apa? Mereka ni keras kepala ni, dia ingat azab tu main-main. Tapi mereka selalu cabar. Jadi Allah bagi tahu janji tu pasti akan ditunaikan. Allah tak pernah tak tunaikan janji. Tapi kenapa hari kiamat tu dia tak berlaku sejurus selepas mereka selalu minta? Kerana dalam surah Al-Ankabut, surah nombor 29 ayat 53, muka surat 403 dalam Al-Quran, Allah memberitahu, wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalum musamma la ja'ahumul azab. Allah kata mereka minta kepada engkau supaya segera diturunkan azab. Allah kata, dan kalau bukan kerana waktunya yang telah ditetapkan. Nasihat Azharata. Maknanya Allah Ta'ala kata, hari kehidupan semula ni, kiamat ni, dia tak akan berlaku kalau belum datang tempoh. Kalau tempoh tu sampai, dia akan datang. Tapi yang itu yang mereka selalu meminta-minta. Okey, pengajaran ayat 72, kita dapat simpulkan semua ketetapan Allah. Janji-janji Allah itu dia pasti akan terjadi. Baik, ayat 73. Kenapa Allah Ta'ala dia boleh buat apa saja. Tapi kenapa Allah tidak jadikan segera? Ada hikmah dia. Kita baca ayat 73. Wa inna rabbaka ladhu fadlin 'alan nas walakinna aksaruhum la yashkurun. Tengok terjemahan ayat 73. Kenapa Allah tidak jadikan kiamat ini dalam keadaan yang segera? Pertama tadi kita tahu memang belum sampai tempohnya lah. Maka ayat ni Allah memberitahu lagi hikmah lain. Dan sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, sentiasa melimpah ruah kurniaannya kepada manusia. Maknanya apa? Dalam konteks ayat ini, apa kurniaan Allah? Allah bagi peluang sebenarnya. Allah bagi penangguhan. Betul tak? Kalau kiamat minta esok jadi, kan mereka tak ada peluang untuk bertaubat. Jadi Allah bagi peluang untuk mereka insaf, fikir, bertaubat, ambil ruang untuk fikirkan hari akhirat yang sebelum ni mereka langsung tak nak fikir. Itulah kurniaan Allah. Tetapi kata Allah,
kebanyakan manusia itu tidak mensyukuri nikmat kurniaan itu, kata Allah. Bukan sedikit tak syukur, ramai yang tak mensyukuri. So ayat 73 ni ada beberapa penguat tentang kurniaan Allah itu sangat luas dan agung. Kita tengok dekat huruf lam sebelum kalimah dhu kan ada huruf la dhu. La kat situ merujuk kepada sesuatu yang penegasan. Manakala fadlin, lin dekat situ ada tanwin, merujuk kepada dia panggil kata nama am. Indefinite merujuk kepada kurniaan Allah itu sangat luas, sangat banyak. Baik, kesimpulan ayat 73 terbukti bahawa kurniaan Allah itu sangat luas kepada manusia, tetapi sedikit sahaja manusia yang mengambil ruang, mengambil peluang daripada kurniaan Allah Azza wa Jalla untuk bersyukur, dekatkan diri pada Allah, insaf dan bertaubat. Okay, ayat 74. Kita baca ayat 74, mungkin tak sempat ayat 75. Baik, kita baca ayat 74 ni. Allah Ta'ala bagi tahu bahawasanya yang mereka duduk pinta-pinta tu, Allah Ta'ala tahu sebab sebenar-benarnya. Mungkin akan ada yang kata Allah tak tahulah tu kiamat tu kan, sebelum ni ancam tapi tak jadi juga. Maka Allah menjawab. Ayat 74 kita baca, wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Terjemahan ayat, dan sesungguhnya Tuhanmu sedia mengetahui apa-apa yang disembunyikan dalam hati mereka. Allah tahu mereka ragu-ragu, mereka beriman ataupun tidak, apa yang mereka fikirkan tentang hari akhirat itu, dan apa-apa yang dinyatakan oleh mereka, apa yang mereka zahirkan, apa yang mereka tunjukkan. Okay, daripada ayat yang ke-74 ni kita dapat mengetahui tidak ada apa-apa yang berlaku kepada manusia itu melainkan semua Allah mengetahuinya. Cakap perlahan, berbisik, lintasan hati, apa sahaja Allah Maha mengetahui. Jadi kita sambung ayat yang ke-75 pada hari yang berikutnya, dan kita akan kembali membuat sesi perkaitan antara ayat yang ke-75 dengan ayat-ayat yang kita telah baca pada pagi ini. Jadi kalau mana-mana ayat yang mudah difahami, kita bincang secara ringkas sahaja. Kadang-kadang satu ayat sahaja, kadang-kadang lebih daripada satu ayat, bergantung kepada perbahasan ayat tersebut. Jadi kita buat tafsiran secara ringkas saja, kita tak ulas secara panjang lebar. Yang paling penting sekurang-kurangnya kita faham apa yang sedang dibincangkan dalam suratul Namli. Kita tutup pengisian tadabbur ringkas kita surah An-Namli pada pagi ini dengan tasbih, memohon keampunan Allah Azza wa Jalla, dan kita sama-sama berpesan-pesan di atas kepentingan waktu dan juga berpesan-pesan di atas kebenaran dan kesabaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.